Assalamualaikum. Okay, Kembara Arus episod 2. Kita nak bawa ke Sekawan Campsite di Pekanan Nas kot. Pekanan Nas ke di bawah Gunung Pulai, tak pasti lah. Tak tempah lagi campsite ni. Kita main redah je, mana tahu ada kan. Risau dia tengah maintenance ke, dia tengah selenggara ke apa kan. Okay, kali ni kita nak try tidur dalam kereta arus aku ni kan. Pak Utih ni kita nak tidur dalam kereta ni. Nak try boleh tak arus ni menampung ketinggian aku untuk tidur dalam kereta ni. Tapi kita pasang fly lah kat luar. Kita pasang fly satu untuk makan, minum, masak kat situ kan. Lepas tu dalam kereta kita pasang kemah. Cuma dalam kereta kita buat tempat tidur lah. Set up untuk malam ni. Okay, ni tidur satu malam. Esok pagi pergi, kita tengok apa benda view yang cun. Biasa, kerja biasa, kutip sampah. Kalau ada sampah kita kutip. Lepas tu kita main drone. Lepas tu balik lah. Makan tengah hari, kita cek kedai mana-mana cun-cun punya kedai. Kita review, lepas tu kita balik lah. Okay, apa-apa pun Kembara Arus mencari tempat-tempat cun untuk camping. Okay, jom. Ni kita tinggal speed mat jap. Bini aku tu nak beli barang-barang untuk masak malam ni, pagi esok. Yang episod 1 ni kita tak tidur. Ni tinggal speed mat jap. Ni paling senang lah. Barang lembak ni. Air kosong. Malam ni makan bungkus betul. Kedai ni yang kedai last sebelum ke campsite tu. Cari luar abang makan lu. Okay. Ni RM7 RM7.5. Ada bingsu weh. Ada bingsu. Wow, ada ni. Menarik Okay, sebenarnya agak lewat juga nak masuk ni. Sebab ada perkara yang perlu diuruskan dulu. Dah free tu barulah fikir nak berkemah ni, nak camping kan. Jadi nak try je kat Kulai ni.
best sangat dekat Kulai ni punya campsite. Itu kita dah bagi kota. Kalau tengok yang episod pertama pun jom camping tu pun tu kat kota tu. Yang ni episod pertama Kembaran Arus, jom camping kita dah bagi kota. Ni Kembaran Arus, kita pergi ke kota, kita minum kopi tu. Yang ni episod kedua ni kita pergi Kulai. Kita nak try jelajah seluruh daerah di Johor, di negeri Johor ni. Ni pun matahari dah menurun dah, pukul 6.30 petang. Tak apalah, kita sampai kita pasang fly, lepas tu kita set up untuk malam. Sebab itu tak sempat masak, jadi tak sempat nak fikir untuk masak. Kita belilah kat kedai makan ni. Ni last kedai lah ni. Lepas ni dah tak, lepas ni terus masuk kawasan kampung lah. Okay, stay tune. Okay, ni makanan kita malam ni. Nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, udang petai, roti kukus. Lepas tu kita ada bungkus air juga. Jom. Ganggu lah petak 9 tak. Nak parking ke depan, tapi macam kecil petak Kita kau dulu tengok. Okay, ni sekawan campsite. Ada sungai kat sini mengalir. Okay tu. Tu mungkin landed punya campsite. Ini mungkin untuk kereta lah. Okay. Kita sampai pukul hampir 7. Dah nak gelap lah. Kita nak pasang fly. Tidur dalam kereta kan. Jadi tengok macam mana lah. Jadi setting barang. Lepas tu kita relax, mencakik, tengok apa benda dalam ni program boleh buat. Besok pagi nak fly drone. Macam biasa lah. Okay.
Ha? Yang tu tak payah form juga kan? Betul. Okey. Inilah fly kita pertama kali pasang kat sini. Sekejap, pendalam tinggi pula. Okey, rendah sikit. Sekejap lagi nak masak. Tak masak lah, buat air je lah. Buat air, minum kopi. Biasa aku pot ni, biasanya kat sini pot, biasalah kopi kan. Kalau boleh nampak ni sungai ni. Depan kita orang ni sungai. Ni sungai. Jadi belakang ni kereta parking. Okey. Jadi aku bagi layan lah bunyi hutan ni kan. Aku rasa boleh dengar kot. Aku nak try nasi ni, roti kukus ni. Ni roti kukus ni beli adik. Kelantan mari. Orang Siye kata. Jadi
try benda tu. Jadi kita lantak dulu. Dah susun siap semua. Okey. Inilah kita punya rumah pada malam ni. Kereta pun dah standby untuk tidur jari. Okey. Malam ni boleh kata weekdays tapi ada orang jugalah kan. Ada 2-3 kemah. Termasuk kita orang dah 3 kemah macam tu lah. Tapi kita orang dah terlambat ni. Kita orang dah terlambat. Semua sekali settle dalam sejam lah macam tu. Jam. Yelah biasa berdua kan. Kalau ada budak-budak kadang-kadang laju sikit buat kerja. Okay. Ni first experience lah. Tidur dalam pak putih kan. Okay. Ini setup untuk arus aku. Ini lah buat camp, buat jatuh ke habis. Atau kemah sebelah. Okay. Jadi kita tidur lah sini dalam ni. Okay. Jadi kereta jadi kemah. Okay. Ini aku dalam kemah ni lah. Ni bukan kemah, ni macam fly lah. Fly ship. Ini kau baru beli dekat Shopee. Tengok satu ni RM49 set. Tengok kan. Semua lengkap dengan pisau. Boleh buat 4 orang punya makan. Pinggan pun ada 4. Memang lengkap. Itu kita masak air. Tak baru biji anak. Nak kopi apa? Isi kampung. Tak dalam paket tak. Isi lah. Nasi goreng Cina. Baik. Nasi goreng kampung. Nasi goreng Cina. Buat muka aku lebih kurang Cina kan. Warna kulit lah lebih kurang Cina. Okay. Sambal. Sambal petai guys. Sambal petai. Tengok sambal petai dia. Macam mana bagi. Nak pakai sudu ni ke nak pakai sudu baru? Pakai tangan. Okey. Kita dah pasal tangan ni. And Air dia mengalir dah. nasi goreng kampung. Ini nasi goreng kampung. Makan sambil dengar bunyi air terjun. Dia macam air terjun. Walaupun dia cetek je, tapi punya bunyi tu macam bunyi air terjun. Betul tak? Betul. Air mengalir punya, air mengalir. Air mengalir. Aku ni tak suka camping orang ramai. Angin gila. Ada sudu. Nah, saya duduk ni buat lauk. Mana klasik? Dah saya goreng apa? Dah. Baik, rasa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada minyak. Dulu ais. Beria kan. Pakai
tu dulu lah. Ini ais. Tak tangan ni. Ambil ais. Dia tak punya ni lah. Ais juga. Buat air pun. Sebab tu pedas kan minum kopi. Ni air. Dah. Tak jauh rumah orang, kampung. Orang tua pun boleh tak? Hmm. Orang tua pun boleh sebab dia ada chalet sebenarnya. Tak tahu kat mana. Ni, okey lah. Kali ni kemah aku terangan. Kemah aku ada lampu bantuan. Dan aku baru macam aku cakap sebelum ni lah. Aku beli power station 220. Air dah masak. Oh, lupa nak review makan ni. Okey. Nasi dia okey. Ya, nasi yang dia dulu. Sambal dia okey. Nasi goreng Cina biasa lah. Bukan rasa apa pun. Untuk orang tak suka pedas, okey lah. Nah, aku sebab nak beli lauk pedas. Jadi tu aku beli nasi goreng Cina. Kalau dia nampak petai, tepi-tepi saya bagi. Jadi untuk review nasi dia, okey, not bad. Nasi dia boleh lah. Not bad lah. 3/5 lah. Nasi kampung. Nasi kampung. Kampung dia okey, kampung dia lebih menarik untuk dibincangkan lah berbanding nasi goreng Cina ni. Goreng Cina ni dia macam orang tak suka ni kan. Tak suka pedas boleh lah. Sambal petai dia okey. Ni roti kuku adik yang kita beli tu. Dan kita nak try rasa dia. Dia kaya campur susu ni. Bukan kaya semata. Sedap. Sedap. Betul sedap. Boleh beli roti dia lembut. Boleh beli lagi. Betul sedap. Dijamin. Mana dia mana lemak. Patutlah kedai tadi kerek dia jual kan. Sedap ni. Penat juga ah. Sebab lepas ni kalau nak cari dia kat atas sini Syut. Jauh. Dia buat yang mana kan. Kalau taste dia mempersonakan, boleh return. Serius. Ini benda yang kena kawal. Sebab tak rasa dia masuk dalam perut tu. Sekali dia telan tu, tak rasa pun roti dia. Nak try makan roti dia dengan topi. Kopi roti dia sejuk. Lembut. Lembut gila. Mak. Tak payah nak. Habis. Macam menyesal pula beli satu. Lah tunggu lama.
Okey. Okey. Okey, kita nak ini kopi. Kopi ni kopi tempat uncang Off phone. Ini apa adik? Bagi kau sikit lah. Kopi dagang, ringgit kopi. Ringgit dari Batu Pahat. Okey. Air dah masak. Keras tak? Sebangat. Dagang ni dia jernih sikit. Dia tak nampak pekat. Susah baca. Try rasa dulu. Try rasa dulu. Lahdu. Dagan sedap. Dagan sedap. Show. Kopi ni sedap betul. Aku ulang lagi sekali. Aku pelik kenapa dalam hutan aku buat kopi sedap. Ini aku kalau buat kopi pun sedap. Padahal kat rumah boleh lah. Boleh lah. Bukan. Boleh lah dia buat. Dia bukan tak buat tak sedap. Boleh lah. Boleh lah. Tunggu dia buat. Boleh lah. Tak ada gula. Tak. Yelah. Angin tengah kuat ni. Nampak aku. Dia bunyi syum.
Okey. Nak bawa merayap kawasan sini Okey. Ni sungai. Sungai. Ni kawasan kemah dia. Ni kawasan kemah dia. Ni tapak kosong dia ada satu kemah. Kemah. Toilet. Bilik air dia bersih. Betul. Kita tengok bilik air dulu bilik air dulu. Pak. Tangga dia kasut. Bilik air dia bersih. Puas hati sekawan campsite. Satu malam RM70. Siap plug point Itu kampung. Memang nampak lampu-lampu kampung kampung. Ni hutan hutan. Kampung tu boleh dalam 100 meter kot. Tapak-tapak yang kosong datang weekdays menarik ni shot siang kita pusing lagi ni kan tanah orang hutan sebelah sana tu dah hutan sebelah sana dah hutan. Macam ada lampu jalan Wah, ada lampu jalan. Mungkin ada. Ni Pak Putih kita. Pasang fly kat sebelah Pak Putih. Lampu jalan Pak. Okey. Oh ni kampung juga ni. Kawasan rumah perumahan. Ni tanah lapang Okey. Ada rumah. Okey. Ni. Tu ini aku. Sekejap. Ambil headline je. Apa nak ambil headline adik? Headline boleh nampak kan? Kereta aku dah rasmi jadi tempat tidur dah. Tinggal nak lelap je lagi. Okey. Okey, tu rumah orang ada tanah lapang Okey, aku letak atas kubur rumah. Muka rumah ni macam tempat apa tak tahulah. Dia ada longkang ni mungkin barrier dia sempadan dia. Okey, tu pokok ni. Pokok apa ni? Pokok kabu. Okey. Ini mungkin dia punya tapak camping dia lagi satu. Ni sungai ni. Ya, dekat sikit ada dekat 9. Dekat 9 ni cantik ni, hujung-hujung betul-betul dekat sungai. Nampak? Sungai mengalir lesu. Ada Isang Said. Ni sungai ni. Satu lagi ni.
ramai juga ni. Ni dia punya, dia takungkan lah kot, supaya orang boleh mandi ke kat sini kan. Besok kita terjun lah, nak siang kita terjun. Okay, nampak ya, dah sampai dia ni. Best kan? Macam best lah site ni. Sekawan campsite. Kulai ke Pekan Nanas Johor? Kulai kot, Kulai. Sekawan campsite dari kaki Gunung Pulai kan. Johor. Kulai Johor. Satu malam RM70. Tak tahulah aku ambil RM70 lah. Tak tahu nanti korang telefon sendiri lah. Tapi aku ambil ni Sekawan campsite 3. Sekawan 3 ni boleh bawa kereta masuk. Okay geng, kita dah nak lelap. Nak lelap dah. Ini kita punya camper car. Okay, so pagi nak bangun, nak shoot waktu pagi. Kita nak tengok apa yang ada pada waktu pagi. Okay, 1.73 meter. Aku 1.75 meter. Okay, boleh muat lagi, so sikit. Okay, selesa untuk orang macam aku ni dalam kereta arus. Okay, tak payah nak pening kepala. Arus pun boleh, alza pun boleh setting. Tak payah nak genyar-genyar, cut cost, banyak duit boleh pakai banyak benda lagi. Nak cerita macam mana aku buat arus ni, boleh buat tidur dan buat fly kat luar macam tu. Okay, alright guys, jumpa esok pagi. Okay, selamat malam. Pagi baru bangun dan tidur semula. Bangun dari subuh, kita tidur kejap balik. Okay, saya nak tunjukkan suasana pagi kat sini. Selamat pagi. Sebenarnya ni tent kita sebenarnya pada waktu siang. Tak adalah tent, flyer yang tu. Tidur dalam kereta kan. Tak tahu lah, tak kerja lagi cetek ke dalam. Tengok ada cetek kan. Sungai tu boleh ajak lagi nak berendam apa. Berendam itu air gunung ni. Tu Gunung Pulai. Jadi kita nak drone, kita nak tengok itu. Sarapan.
Grade A lah. Oh, 2 biji. RM1. Simple menu bagi-bagi kan. Ni tak tahu lah daripada dulu keturunan tu. Aku favourite tu sarapan ni. Ni brand tak sponsor kita Sorry, brand tak sponsor, just tertayang. Okay, bismillah. Okay, try. Sama, cuma tak pedas. Sebab kat rumah ada lada, lupa nak bawa lada. So, kalau nak try bertambah bawang apa semua lah. Bawang, tambah cili, bawang. Gabur tau. Gunung gabur Sekejap, kita drown lagi. Sebenarnya dah lama cek cuacanya ni. Rupanya kat sini ada. Kat sana tu lawas ya. Allah Allah. Nanti try. Si kopi. Okay, try je si.
okey. Cuma macam mana aku cakap semalam, GC ni dia pekat sikit. GC Coffee ni dia lebih pekat daripada dagan. Jadi sukatan dia berbeza lah. Quietly, sejujurnya sedap. Kita baru lepas terbangkan drone. Angin kuat ni. Angin bertahan lah. Okay. Jadi dalam video ni nanti aku letak lah drone punya ni. Rasa masa editing nanti dah ada lah. Dah ada kot sebelum ni atau jari je. Okay, enjoy. Best gila. Best gila betul. Menarik. Tidur dalam arus, nyenyak aku boleh mimpi. Itu best lah. Boleh aku mimpi. Tu memang nyenyak lah tu. Deep sleep lah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Uti aku. First time try. Dan first time aku puas hati. Macam tu lah bahasa dia. Dan ni fly kita ni sebenarnya fly yang baru kita beli. Kalau tengok masa episod Jom Camping, akan aku cakap fly aku rosak. Ni sebenarnya fly baru beli. Jadi ni nak buka senang. Malam berapa? 15 minit 15 minit tu. Jadi itulah dia pengalaman kita di Sekawan campsite Kulai, Johor. Aku terfikirlah nak buat tour 10 daerah di Johor. Johor ni 10 daerah. Aku nak tour 10 daerah di Johor ni. Campsite dia. Tengok mana daerah yang ada campsite dan yang di mana tempat yang menawarkan campsite yang baik. Apa ni, mungkin Batu Pahat, Pontian, Kota Tinggi. Kota Tinggi kita repeat lagi sekali lah. Hari tu minum kopi kan, nanti kita nak repeat lagi sekali. Cari campsite dia, adalah macam aku dah perasan satu campsite ni. Musing tepi laut kan, Keluang, Segamat. Segamat tu dulu ada member aku cerita lah tempat Grand Canyon Segamat ni. Tapi dia wild lah, dia wild camping. Kalau kat situ tak tahulah dulu wild, sekarang tak tahu kan. Nak cari Grand Canyon tu. Dulu aku nak pergi. Jadi okay, nanti balik kita nak singgah satu kedai minum, kedai makan. Dan kita biasalah kita review kedai makan tu sekali. Dan tak apa, ni aku nak pergi berendam jap. Ada pun dah lengas, pergi berendam jap. Pergi setting balik lah.
Cik kedai makan luar pun balik. Okey. Masuk ya. Okay, dah sampai ke Kopi dan Mentega. Kita nak makan lunch dulu. Dan rasa kopi dia macam mana? Okey. Kita shoot ni, kedai ni. Tak tahulah kedai ni. Kita cari-cari dalam Google lah. Jumpa. Kalau cun, dia bagi tahu. Mesti singgah. Okey, jom. 30 minit daripada campsite tadi 30 minit. Tapi dia memang dah on the way, dah di tengah-tengah on the way nak balik lah. Satu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita try. Let's go. Bismillah. Rasa kuah dia. Rasa kuah dia. Aku jenis suka nasi macam ni. Lembut. Dia buat. Macam nasi kukus. Bukan nasi kukus. Dia macam tanak dia cantik. Dia tanak nasi dia cantik. Okay ni. Right. Okay. Recommend. Sedap. Boleh recommend. Amak dia okey. Boleh recommend untuk datang. Try. Betul. Kita nak rasa kopi dia. Okey, tak manis. Standard kopi kampung, cun. Boleh layan. Kopi tiang kampung lah. Nanti aku nak cari serbuk. Dan ada camping serbuk kopi kalau ada, kita beli. Nanti ada camping kita try pula kita yang buat. Okey. Ni review untuk bini aku punya masakan. Masakan pula. Bini aku punya makanan. Okay, kita ambil set ikan kukus air asam. Ni set ikan kukus air asam dia. Tengok macam-macam dalam ni. Okay, kita ambil set ikan kukus air asam. Ni air asam dia. Tengok ni ikan kukus dia. Set ada ulang-ulang dia meriah. Satu ni meriah sangat. Kita try. Air asam dia. Try. Benda viral semua. Memang nak menarik. Dia punya set ni, kalau boleh makan macam saya tadi, ada sayur, ada ikan, ada air asam dia. Baru rasa flavorish lah. Kalau tak memang mungkin akan rasa kosong dia setakat ikan kukus dengan air asam lah. Kalau letak sayur apa semua, baru rasa macam wow juga ada mulut. Sangat macam selera. Okay, nanti kita off kat sini dulu. Untuk episod kedua ni, okay, kita off kat sini dulu.
Okay, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Kita tak tahu lagi daerah mana kita akan pergi. Tengok mana-mana tempat lah. Sama aku dengan bini aku. Okay, dalam Kembara Arus Raya.